Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Hai guys, selamat datang ke saluran Bantuan MY, tempat kita kongsi info rasmi dan sahih tentang bantuan kerajaan. Terima kasih kepada yang dah subscribe, dan kalau belum, jangan lupa tekan butang tu sekarang sebab lepas ni makin banyak info penting kita akan kongsikan. Okey guys, hari ni kita nak bincang tentang pengumuman besar sumbangan asas rahmah atau SARA 2026. Ramai tanya, betul ke semua penerima STR akan dapat? Berapa jumlahnya? Dan siapa yang layak? Jom saya terangkan dengan cara paling mudah. Untuk tahun 2026, kerajaan umumkan bahawa sebanyak 9 juta penerima STR akan turut menerima SARA sebanyak 100 setiap bulan. Kalau kira setahun, jumlah keseluruhannya ialah 1,200. Yang menariknya, bantuan ni bukan hanya untuk isi rumah saja, tapi semua kategori termasuk bujang dan warga emas tanpa pasangan pun layak. Jadi jelas di sini guys, semua penerima STR akan dapat SARA RM100 sebulan bermula Januari sampai Disember 2026. Sekarang kita masuk kepada kumpulan khas pula penerima STR yang berdaftar dalam sistem e-Kasih. Kumpulan ni lebih kurang 1 juta orang dan mereka akan menerima SARA sehingga RM200 sebulan bersamaan RM2,400 setahun. Untuk kategori bujang bawah e-Kasih, mereka dapat RM50 sebulan iaitu RM600 setahun. Jadi kalau ringkaskan, penerima STR biasa 100 sebulan. Penerima STR bawah e-Kasih RM200 sebulan. Bujang bawah e-Kasih RM50 sebulan. Kalau kita banding dengan SARA 2025, masa tu bukan semua penerima STR dapat bantuan ni. Hanya isi rumah dan warga emas yang layak. Tapi untuk SARA 2026, kerajaan umumkan semua penerima STR termasuk bujang akan dapat sama. Ini memang satu peningkatan besar yang akan bantu ramai golongan berpendapatan rendah. Dan berdasarkan kenyataan Perdana Menteri masa pembentangan belanjawan, pengumuman ni sahih bukan sekadar khabar angin. Maknanya tahun depan, semua penerima STR tanpa kecuali akan terima manfaat SARA. Tapi, kena faham satu perkara penting guys. STR dan SARA ni dua bantuan yang berbeza. STR kekal seperti biasa, manakala SARA ialah bantuan tambahan bulanan. Untuk bujang, kemungkinan besar amaun STR masih kekal RM600 tapi sekarang ditambah dengan SARA RM100 setiap bulan. Jadi jumlah keseluruhan bantuan yang diterima makin banyak walaupun kedua-dua skim ni tak digabungkan. Selain tu, ada satu lagi bantuan yang dinamakan SARA Penghargaan. Yang ni khas untuk 22 juta rakyat Malaysia yang layak. Kalau sebelum ni korang dah pernah terima, tahun depan akan terus dapat lagi. Dan bagi yang baru cukup umur 18 tahun, akan terima secara automatik tanpa perlu mohon apa-apa pun. Jadi kesimpulannya guys, 9 juta penerima STR akan terima SARA 100 sebulan, manakala penerima bawah e-Kasih boleh dapat sehingga 200 sebulan. Termasuk juga golongan bujang yang sebelum ni tak layak, kini dah termasuk dalam senarai penerima. Ini memang berita gembira yang ramai dah tunggu. Harap video ni bantu korang faham dengan jelas tentang pelaksanaan SARA 2026. Teruskan follow Bantuan MY untuk info sahih dan terkini berkaitan bantuan kerajaan. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Jaga diri guys dan salam sejahtera.